واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur. Segala puji-pujian bagi Allah, 100% puji-pujian yang ada hanya untuk Allah. Kerana yang sebenar-benar berjasa, yang sebenar-benar hebat hanyalah Allah sahaja. Kita sangat-sangat bersyukur kerana pada malam ini dapat sekali lagi bersama-sama berkumpul untuk melalui satu majlis pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-7. InsyaAllah malam ini tuan-tuan kita akan meneruskan syarahan kitab yang pertama daripada 40 kitab yang ada dalam kitab Ihya ini, yakni kitab ilmu. Malam ini tajuknya, apakah ilmu-ilmu yang tertolak? Apakah ilmu-ilmu yang tertolak? Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mula-mula kita imbas dulu perkongsian kita dalam kuliah sebelum ini. Dalam kuliah yang lepas, kita bercerita tentang 5 orang imam mazhab fiqh, 5 orang mujtahid mutlak dalam fiqh yang paling besar pengaruh mereka menurut Imam Al-Ghazali. Siapakah kelima-lima orang ini? Yang pertama, Imam Abu Hanifah, yakni pengasas mazhab fiqh Hanafi. Yang kedua, Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Yang ketiga, Imam Syafi'i, pengasas mazhab fiqh Asy-Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab fiqh Hanbali. Yang kelima, Imam Sufyan Ats-Tsauri, pengasas mazhab Ats-Tsauri. Pada zaman Imam Ghazali, mazhab Ats-Tsauri ni ada lagi. Sebab itu dia masukkan sekali dalam kitab dia. Tapi hari ini boleh dikatakan tak ada lah. Hampir-hampir boleh kata tak ada dah. Tinggal yang 4 tu saja. Sebagaimana yang kita sedia maklum, dalam agama Islam ini kita ada 3 tungku. Yang pertama namanya tauhid, yang kedua namanya fiqh, yang ketiga namanya tasawuf. Disebut juga usuluddin fiqh tasawuf, atau disebut juga iman, Islam dan ihsan. Dalam setiap tungku agama ini, dia ada mazhab-mazhab dia. Bagi setiap mazhab ini dia ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni maksudnya orang yang tertinggi dalam yang sampai ke peringkat dia boleh menzahirkan satu mazhab yang tersendiri. Jadi dalam tauhid pun ada mazhab-mazhab dia, dalam fiqh pun ada mazhab-mazhab dia, dan dalam tasawuf pun ada mazhab-mazhab dia. Dalam fiqh tadi kita dah tengok ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Mazhab-mazhab ini diasaskan oleh imam-imam mujtahid mutlak yang tertinggi. Dalam usuluddin ataupun tauhid pula, dia ada mazhab-mazhab dia. Contohnya mazhab usuluddin Asy'ariyah, mazhab usuluddin Maturidiyah. Ini pun diasaskan oleh imam-imam mujtahid mutlak juga, yang tak sampai ke peringkat mujtahid mutlak. Walaupun dia orang pandai, mereka ni dikira tidak layak untuk mengasaskan satu mazhab sendiri. Dalam tasawuf pula, dia ada imam-imam mazhab dia yang bertaraf mujtahid mutlak. Contohnya Imam Al-Ghazali dengan jalan Ghazaliyah, Imam Junaid Al-Baghdadi dengan jalan Junaidiyah, Imam Al-Khusyairi dengan jalan Khusyairiyah. Jadi yang kita nak ceritakan di sini, dalam setiap tungku agama ini, yakni usuluddin, fiqh dan tasawuf, dia ada mujtahid mutlak. Macam Imam Asy-Syafi'i, dia ni bertaraf mujtahid mutlak hanya dalam fiqh. Sebab itu dia layak mengasaskan mazhab fiqh dia sendiri. Tetapi dalam usuluddin dia tak ada mazhab fiqh, sebab dia tidak mencapai mujtahid mutlak. Dan dalam tasawuf pun dia tak ada mazhab fiqh mazhab tasawuf yang dia asaskan, kerana dia tidak mencapai mujtahid mutlak.
Itu cerita dia. Jadi yang kita kongsi dalam kuliah yang lepas, 5 orang imam mujtahid mutlak fiqh. Mereka ini ada 5 ciri-ciri yang sangat penting. Apakah ciri-ciri itu? Kelima-lima orang imam mazhab fiqh ini, mereka adalah orang yang abid, orang yang alim, orang yang zahid, orang yang ada berfaham, dan orang yang ikhlas. Yang pertama, abid. Apa maksud abid ini? Maksud dia kuat beribadah, banyak beribadah. Itu abid. Perkataan abdi, perkataan berabdi, perkataan beribadah datang daripada abid tadilah. Yang kedua, mereka yang 5 orang ini selain daripada abid, selain daripada rajin beribadah, mereka juga orang yang alim. Apa maksud alim? Alim ni maksud dia banyak ilmu agama. Banyak beribadah pun dia, banyak ilmu agama pun dia. Yang ketiga, selain daripada menjadi orang yang abid dan menjadi orang yang alim, mereka juga orang yang zahid. Apa pula zahid ni? Zahid ini ialah orang-orang yang zuhud. Maksudnya mereka ini tak terpengaruh dengan kehebatan dunia. Mereka ambil apa yang perlu-perlu saja. Segala kemewahan, sanjungan orang, kepopularitian, semua tu tak termasuk. Mereka tak terkesan sikit pun. Zahid, hidup dengan serba yang ada saja. Yang keempat, mereka ini jenis yang faham akan kepentingan umat. Dan yang kelima, mereka ini jenis orang yang ikhlas. Ikhlas ni ada beberapa peringkat. Salah satunya, ikhlas ni maksud dia memberi tanpa meminta balasan. Yang tu ikhlas lah. Satu lagi, ikhlas ni dia betul-betul mengharapkan redha Allah semata-mata. Sebab kenikmatan yang tertinggi pada hari akhirat kelak ialah dapat memandang Allah sendiri. Kenikmatan yang bawah, kita terlepas daripada neraka. Itu satu kenikmatan. Kira timbang, kita tak dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya terlepas daripada neraka, itu satu kenikmatan. Bawah. Kenikmatan yang atas daripada itu lagi, kita dimasukkan ke dalam jannah, atau biasa kita sebut syurga. Itu kenikmatan yang lebih tinggi. Di dalam jannah pula, lepas daripada dimasukkan ke dalam jannah, ada orang yang dimasukkan ke dalam jannah yang tertinggi. Contohnya Jannatul Firdaus. Tadi lepas daripada neraka, satu nikmat. Dimasukkan ke dalam jannah, satu nikmat lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam jannah tertinggi, satu nikmat. Dan kata Nabi Muhammad, yang lebih besar daripada jannah itu sendiri adalah redha Allah. Redha Allah lagi hebat daripada jannah, daripada syurga. Jadi kalau ahli-ahli sufi ni, dia target redha. Bila dia target redha, maksud dia jannah-jannah ni pun dia target sekali. Kadang-kadang kita ini target kita nak lepas pada neraka saja. Ada orang target dia asal masuk dalam syurga sudah. Padahal syurga itu dia sangat banyak, dia punya pelusuk-pelusuk, banyak tingkat-tingkat dia. Jadi target kita biar orang kata pingat emas lah. Dalam perlumbaan kita target nak dapat nombor 3, sedangkan orang lain semua target nombor 1. Jadi kemungkinan kita nak dapat nombor 1 tu susah lah. Yang bawah tadi, nikmat di akhirat terlepas daripada neraka, satu nikmat. Yang lebih tinggi daripada itu ialah nikmat dimasukkan ke dalam jannah. Yang lebih tinggi daripada itu ialah nikmat mendapat jannah tertinggi. Yang lebih tinggi daripada itu ialah mendapat redha Allah. Dan yang paling tinggi, last sekali, mendapat Allah itu sendiri, yang kita katakan sebagai memandang Allah. Mendapat Allah. Bila kata dah dapat melihat Allah ni, kenikmatan syurga pun macam tak ada apa-apa, tak ada nilai lah. Punya hebatnya kenikmatan memandang Allah. Itulah kenikmatan yang teragung, kenikmatan yang tertinggi. Nikmat syurga pun kalah. Jadi orang yang ikhlas ni tadi, dia mengharapkan yang akhir tu.
Dia mengharapkan, ikhlas, harapkan dapat perjumpaan dengan Tuhannya pada akhirat kelak. Mula-mula kita tengok Imam Asy-Syafi'i. Sebabkan kita ni imbas kembali, kita laju sikit lah. Imam Asy-Syafi'i ni nak menunjukkan dia seorang yang banyak beribadah. Dia satu orang abid. Dia bahagikan malam kepada 3 bahagian. Satu bahagian dia untuk ilmu, untuk belajar, untuk mengajar, untuk mutala'ah. Satu bahagian lagi untuk dia beribadah. Dan satu bahagian lagi untuk dia berehat. Inilah pembahagian malam Imam Syafi'i. Nak menunjukkan dia satu orang yang berilmu. Pada bulan Ramadan, Imam Syafi'i dalam solat dia mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Maksudnya dalam sehari 2 kali lah, kalau ikut purata. Itu yang di dalam solat. Mungkin di luar solat ada lagi dia khatamkan. Sehari 2 kali, sehari 2 kali. Yang ketiga, nak menunjukkan keikhlasannya, Imam Asy-Syafi'i dia ada berdebat, ada bertukar-tukar pandangan dengan orang lain. Tapi tujuan dia bertukar-tukar pandangan, berdebat ni bukan untuk menang. Sebaliknya untuk mencari kebenaran. Ini menunjukkan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i dia banyak membicarakan tentang sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat mazmumah. Dan kata Imam Ahmad, Imam Ahmad ni dia berguru dengan Imam Syafi'i. Dia kata guru dia itu seumpama matahari bagi dunia dan seumpama kesihatan bagi manusia. Ini menunjukkan hebatnya, alimnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik pula. Imam Malik ni nak menunjukkan dia ikhlas. Walaupun dia satu orang ulama besar, tapi ketika ditanyakan 48 persoalan kepada dia, dia jawab 16 sahaja. Manakala 32 soalan lagi dia jawab tak tahu. Sebab apa? Dia bukan nak menjaga kepopularitian diri dia. Sepatutnya jawablah kan, malulah kalau tak tahu. Dia tak kisah. Sebab dia tak tahu, dia jawab tak tahu. Ini menunjukkan dia memang ikhlas. Yang kedua, Imam Malik dia pernah tolak tawaran khalifah. Khalifah nak menjadikan mazhab Maliki ni sebagai mazhab wilayah Islam lah keseluruhannya. Tapi dia kata tak apa, ramai lagi ulama-ulama lain yang pandangan mereka berbeza daripada pandangan saya. Kalau nak jadikan mazhab saya saja untuk seluruh dunia Islam ni, tak cantik lah. Kalau sebelah sana mereka amalkan mazhab Syafi'i, biarlah Syafi'i. Belah sini kalau Maliki, Maliki. Belah sana Hanafi, Hanafi. Nak ikutkan dia boleh dah. Nak mazhab-mazhab lain tu dia nak tekan, nak naik mazhab dia saja, boleh. Tapi menunjukkan dia ikhlas. Yang ketiga, Imam Malik dia banyak dapat duit tetapi dikeluarkannya pada jalan Allah. Khalifah pun bagi, pembesar pun bagi, orang pun hadiah kat dia. Sampaikan dia sendiri pun tak ada rumah. Ini menunjukkan dia zuhud. Dia zuhud. Imam Malik ni dia satu orang yang walaupun dia tidak kaya, tetapi hati dia tu berasa kaya. Jiwa dia jiwa yang berasa kaya. Dia tak kaya tapi jiwa dia kaya. Kenapa jiwa dia kaya? Kerana dia tak banyak keperluan. Dia tak banyak kehendak. Dia dari segi keinginan nafsu ni tak ada. Tak banyak. Dia ambil yang perlu-perlu saja. Ini menunjukkan dia orang kaya lah sebenarnya. Orang yang banyak keperluan, nak itu, nak ini, macam-macam barang dia nak, ini orang miskin. Walaupun dia satu orang jutawan. Tapi orang yang kaya ni dia tak perlu sangat. Sebab tu Allah Maha Kaya. Kenapa Allah Maha Kaya? Salah satu sebabnya kerana Allah tak perlukan apa-apa. Apa yang Allah perlukan, langsung Allah tak perlukan. Makhluk pun Allah tak perlukan. Kan Allah menjadikan makhluk ini bukan kerana dia perlukan makhluk, tapi atas kemurahan dia, kasih sayang dia, rahmat dia jadikan makhluk. Dia tak perlukan makhluk. Tapi kalau makhluk sekaya mana pun dia tetap memerlukan. Kita perlukan udara, kita perlukan tempat. Allah tak perlukan tempat, Allah tak perlukan udara. Kita perlukan masyarakat, Allah tak perlukan masyarakat. Kita perlukan makanan, kita perlukan tubuh badan. Allah tak perlukan makanan, tak perlukan tubuh badan.
Jadi kita ni semuanya miskin. Miskin belaka. Cuma kita bila harta banyak kita rasa kaya kan. Sebenarnya yang sebenar-benar kaya Allah saja. Kaya tu maksud dia tak perlu apa-apa dah. Orang kaya. Jadi macam Imam Malik ni tadi, dia ni boleh kata tak banyak benda yang dia nak. Keinginan nafsu ni nak beli itu, nak beli ini ni sangat kurang. Jadi dia ni orang yang jiwanya berasa kaya walaupun dia tidak kaya. Imam Malik semasa di Madinah, ni kita cerita dah dulu, dia tidak memakai kasut. Kenapa dia tak pakai kasut? Kerana bagi dia tak mahu memijak bumi Madinah yang di dalamnya ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun tak naik kenderaan di Madinah. Naik kuda ke, unta ke, keldai ke, dia tak naik. Sebab dia tak mau binatang yang dia naik tu memijak bumi Madinah. Tapi yang ini khusus untuk dia sahaja. Bukan untuk kita. Kita tak boleh tiru. Anak murid dia iaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i sendiri pun Imam Malik tak suruh dia jangan pakai kasut. Bahkan Imam Malik dia hadiahkan kuda kepada Imam Syafi'i supaya Imam Syafi'i boleh naik. Jadi yang ini khusus untuk Imam Malik sahaja. Samalah macam Imam Al-Ghazali. Dia pergi beruzlah. Dia bertapa di masjid. Dia tak bertapa di kuburan, di gua-gua di tepi tasik tak. Dia bertapa dia di masjid, iktikaf 11 tahun. Dia keluar daripada kampung halaman dia 11 tahun. Dia duduk di masjid-masjid. Jadi orang kata kalau kita ikut jalan Imam Al-Ghazali, teruklah kita nak kena uzlah, nak kena bertapa lama di masjid. Sebenarnya yang bertapa 10-11 tahun itu khusus untuk Imam Al-Ghazali sahaja. Orang lain tak kena macam tu. Walaupun kita ikut pelajaran dia. Buktinya adik kepada Imam Al-Ghazali sendiri iaitu Imam Ahmad Al-Ghazali. Lepas abang dia balik daripada uzlah 11 tahun, abang dia tak suruh pun dia pergi uzlah. Memang tak kena. Jadi yang uzlah 10-11 tahun tadi khusus untuk Imam Ghazali seorang sahaja. Sama juga dengan Tok Kenali yang di Kelantan, dikenali sebagai satu orang yang karomah. Dia ini di kaki dia tu ada kudis dan sampai ada ulat, tapi dia tak usaha apa baik. Ulat tu jatuh, dia ambil bubuh balik. Dia kata ulat ni pun cari makan juga. Itu khusus untuk dia, bukan untuk kita tiru. Kita jangan tiru. Sebab apa? Anak-anak murid dia sakit, dia tolong ubat kan? Anak-anak murid dia sakit, dia tolong ubat. Dia tolong cari penawar, cari tumbuh-tumbuhan ubat. Yang tu untuk dia saja. Jangan kita orang-orang biasa macam ini, kita tak mau berubat kan? Kita menolak usaha. Ni takdir Allah ni, aku jatuh sakit teruk ni, biarlah. Kita wajib usaha. Jadi kekhususan kepada nabi-nabi dan juga kepada para aulia, para wali-wali ini tak boleh kita orang biasa nak tiru. Seterusnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia selalu menghidupkan separuh malam. Kadang-kadang seluruh malam. Malam tak tidur. Ini khusus untuk dia lah. Kita orang biasa janganlah malam tak tidur pula. Dia pernah tolak jawatan pengurus Baitul Mal. Jawatan ini ditawarkan oleh khalifah. Kalau zaman sekarang ni macam menteri keuangan lah, bendahari negara lah. Jawatan ni orang berebut nak. Sebab boleh kaya, urus Baitul Mal, perbendaharaan umat Islam seluruh dunia ni. Dia tolak jawatan tu sampaikan dia ni dipukul 20 kali. Disebat ke, dicemeti ke, nak terima tak jawatan ni tak mau. Tak mau kena pukul. Tak apa, pukul pun pukul. Setara itu. Ikhlaslah dia. Kalau kita ni orang bagi jawatan tu lagi tak nak. Berkait dengan duit lagi kita suka. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur hadiahkan 10,000 dirham. Satu dirham harga seekor ayam. Lebih kurang RM12 lah kot. Kalau 10,000 dirham, RM120,000. Hadiah dekat dia, dia tak pakai, dia simpan. Dia pesan pula kepada orang-orang dia, lepas dia mati nanti bagi balik. Dan selain daripada imam yang tiga ni, ada juga Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Hari ini
Ramai orang yang mengakui ikut jejak langkah imam-imam mazhab fiqh. Mereka kata kami ni ikut imam-imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali semualah. Tetapi sebenarnya yang mereka ikut dari segi ilmu sahaja. Dari segi ikhlas, susah nak cari orang yang ikhlas. Dari segi zuhud pun susah nak cari orang yang kuat zuhudnya. Begitulah tuan-tuan, kita punya imbas kembali perkongsian kita dalam kuliah yang lepas. Alhamdulillah, syukur. Sekarang kita nak pergi kepada pengajian kita pada malam ini daripada kitab Ihya Ulumuddin. Tajuk dia, apakah ilmu-ilmu yang tertolak? Kalau dalam bahasa kitab dia kata ilmu-ilmu yang tercela. Ilmu ni benda mulia. Ilmu ini benda baik. Kerana ilmu dia membawa kita daripada tak tahu jadi tahu, daripada tidak tahu jadi tahu. Jadi pada dasarnya apa ilmu sekalipun baik, sebab daripada kita tak tahu jadi tahu. Jadi benda tu benda baik. Tapi kenapa ada ilmu-ilmu tertentu yang dipandang sebagai tercela, sebagai tak baik, sebagai tertolak? Tadi kata ilmu-ilmu ni benda baik. Dalam benda-benda yang baik ni rupanya ada juga benda yang tak baik. Kenapa ilmu-ilmu ni ditolak? Ada sebab-sebab dia. Yang pertama, sesuatu ilmu itu tercela atau kita kena tolak kerana ilmu itu pasti membawa kemudaratan. Kerana ilmu itu confirm bawa masalah. Kalau ilmu yang nak datang kat kita tu ilmu yang pasti bawa masalah, baik kita tolak. Bukan baik kita tolak, memang kena tolak. Sebab pasti bawa masalah. Yang kedua, sesuatu ilmu itu dia jadi tercela kerana biasanya ilmu itu membawa kemelaratan. Yang pertama tadi confirm dah ilmu ni akan bawa masalah, tak mau dah. Yang kedua, biasanya kalau orang yang ambil ilmu ini dia akan jadi tak elok. Dia tak confirm tapi biasanya. Jenis yang ketiga, kerana ilmu itu tidak memberi faedah. Kalau kita belajar ilmu tu berhabis masa pun tapi tak ada apa-apa yang untungnya untuk kita. Inilah tiga sebab kenapa sesuatu ilmu itu ditolak. Sedangkan walaupun ilmu ni benda yang baik, nak faham nanti kita kena ambil contoh. Contohnya hadiah. Orang bagi kat kita hadiah, baiklah. Hadiah ni benda baik. Benda baik. Tapi kalau yang dia hadiahkan kat kita tu dadah. Ni nak bagi hadiah ni. Hadiah apa ni? Ni dadah sebungkus. Weh, ni benda tak baik kan? Benda yang confirm bawa mudarat. Kena tolak. Walaupun menghadiahkan tu perbuatan yang baik, tapi sebab barang yang dia hadiah tu tadi barang yang tak baik, confirm tak baik, kena tolak. Satu lagi contoh, orang kutip batu-batu di jalan pergi bagi hadiah. Kita duduk di surau, kawan kita datang, dia kutip batu kat jalan tu. Memang ni nak bagi hadiah kat kamu ni, dia bagi kat kita batu. Apa gunanya batu tu untuk kita? Tak ada apa-apa kan, nak kata berharga pun tidak, nak guna apa pun tidak. Jadi tak ada faedah. Kalau tak ada faedah ni tak payah ambil lah kan? Tak ada faedah. Dia pergi cari semut-semut apa, dia tangkap semut, bubuh dalam kotak mancing, mai kat kita, ni hadiah. Buka-buka semut, untuk apa ni? Ataupun dia kutip puntung-puntung rokok, orang hisap rokok tu kan, bagi hadiah kat kita. Ni benda yang tak ada faedah. Jadi ilmu pun macam tu. Jadi kita tengok tiga-tiga jenis ilmu ni. Yang pertama, ilmu yang tercela kerana ilmu itu confirm dah bawa mudarat. Apakah contoh ilmu yang pasti membawa kemelaratan? Jawab Imam Ghazali, ilmu yang confirm tak ada baik langsung dah, ilmu sihir. Ilmu sihir ni dah tentu dah bawa masalah. Dia bukan bawa masalah kepada pengamal dia saja, tetapi juga kepada orang lain. Pengamal dia pun akan kena, sama ada dalam jangka masa yang singkat atau jangka masa yang lambat lagi.
Kalau tak di dunia, di akhirat. Orang lain pula kena bahana sihir ni. Jadi ini ilmu yang confirm bawa mudarat, maka dikira sebagai ilmu yang tercela, ilmu yang kita mesti tolak. Kata Imam Al-Ghazali, dan ilmu sihir itu menjadi sebab yang membawa kepada perceraian di antara suami isteri. Salah satu yang orang suka guna ilmu sihir ni, dia nak ceraikan orang. Rasulullah SAW pernah disihir orang dan sampai sakit kerananya. Nabi sendiri pun pernah kena sihir. Maka malaikat Jibril datang menyampaikan peristiwa itu. Malaikat cerita kat Nabi, dan mengambil benda sihir itu dari bawah batu pada dasar sumur. Orang cari sikat Nabi ke, rambut Nabi ke, dia baca-baca macam mana kita pun tak tahu lah. Dia letak dalam perigi tu. Perigi tu dia tindan dengan batu pula, dalam air. Selagi tak buat keluar benda tu, Nabi Muhammad ni macam sakit lah. Sakit. Jadi Nabi pun pernah terkena sihir. Apatah lagi kita orang biasa, memang ada risiko nak kena. Timbul persoalan, apabila Rasulullah pernah disihir, adakah hal itu mengurangkan kemuliaan dia? Jawapannya tidak mengurangkan. Adakah hal itu mengurangkan kebenaran dia? Jawapannya tidak mengurangkan kebenaran dia. Adakah itu bala daripada Allah? Itu bukan bala daripada Allah. Sama juga Rasulullah ni, selain daripada pernah kena sihir, dia pernah juga sakit demam. Sakit demam dia pun kena juga. Adakah itu mengurangkan kemuliaan dia? Tidak mengurangkan. Adakah itu merupakan bala daripada Allah? Tidak juga. Nabi Muhammad juga, dia pernah kematian anak-anak kecil dia yang lelaki. Bila anak dia meninggal dunia, yang kaum-kaum musyrik ini seronok dah. Padan muka, Tuhan dah balas dah. Kan? Dia tak ada keturunan dah, terputus keturunan. Sebab keturunan ni dia melalui lelaki kan, nasab lelaki. Jadi anak-anak lelaki Nabi meninggal semua. Mereka seronok. Seronok lah. Dah kena dah. Itulah bawa ajaran sesat sangat. Dah kena dengan Tuhan dah. Padahal itu bukan bala. Walaupun kita nampak macam-macam musibah kan. Dan Nabi Muhammad pun dia pernah kalah perang. Contohnya dalam perang Uhud. Bila dia kalah, orang musyrik pun seronok. Dah kena dah. Itulah. Buat jahat sangat kan dah kena dah. Jadi kita nampak macam musibah. Kerana perkara itu tak diingini berlaku, tetapi berlaku. Tapi itu bukan bala daripada Allah. Nabi Muhammad pun pernah disusahkan oleh isteri-isteri dia. Kan ada beberapa orang isteri-isteri dia ni berpakat nak kenakan dia. Mereka ni macam tak puas hati dah. Sampaikan Nabi Muhammad pernah 1 bulan dia tak pergi jumpa isteri-isteri dia. Dia duduk tempat yang berasingan. Sebagai nak mengajar isteri-isteri dia 1 bulan. Dia sisihkan isteri-isteri dia. Lepas tu barulah dia kembali. Barulah isteri-isteri dia sedar, mereka ni ada buat salah dengan Nabi Muhammad, lain kali tak mau buat dah. Jadi yang Nabi Muhammad dia ni pernah disusahkan oleh isteri-isteri dia. Adakah ini mengurangkan kemuliaan dia? Tentulah tidak. Adakah ini mengurangkan kebenaran dia? Tidak juga. Adakah ini berupa bala daripada Allah? Tidak juga. Jadi kesimpulan dia, apabila sesuatu yang kita tak ingini berlaku, yang tu belum tentu bala daripada Allah. Kadang-kadang jiran kita kan, kena apa, kemalangan, aksiden, kata itulah kena dah tu, padan kau kena bala daripada Tuhan lah tu. Kita tak tahu yang tu bala ke tidak. Kadang-kadang Tuhan sayangkan dia, Tuhan buatkan dia kemalangan sikit, lepas tu dia jadi orang soleh. Kita tak tahu. Jadi kita tak boleh letak hukum padan tu yang tu dah kena bala daripada Tuhan lah. Kita tak tahu bala ke tidak. Sama lah macam kita pergi umrah, kita pergi haji kan. Bila kita pergi ke sana, tak kena teguran oleh Allah langsung. Kira Allah tak tegur langsung. Relax, apa pun tak kena. Bila apa pun tak kena, yang tu kena berhati-hati. Sebab apa? Dia ada risiko dia. Yang pertama, boleh jadi Allah dah kurang sayang. Sebab tu dia tak tegur langsung. Kalau Allah tegur, kadang-kadang dia buatkan kita kehilangan duit. Tu tanda dia sayang, dia tegur. Supaya kita ni ingat, wah aku ada salah ni. Ni kita tak kena apa langsung, mungkin kurang sayang. Satu lagi risiko dia, kita ni akan rasa hebat diri. Kita balik-balik pada umrah ni, saya di sana tak kena apa langsung, orang lain teruk kena.
hilang barang, tersesat jalan, masa tawaf jatuh, aku tak kena apa langsung. Dia datang rasa hebat diri, itu masalah lah. Bila hebat diri datang, masalah lah, bukannya hebat Allah. Kemudian dia akan rasa diri dia kurang dosa, banyak pahala, dan dia akan rasa diri dia lebih baik daripada orang lain. Yang ini semua sifat-sifat mazmumah, berbanding dengan orang yang ditegur oleh Allah. Di sana dia ditegur oleh Allah. Macam mana cara Allah menegur? Sesekali dia tersesat, nak cari jalan balik ke hotel tak jumpa. Biasa jumpa, tiba-tiba tak jumpa. Bila tak jumpa itu, yang tu kemungkinan Allah sayang. Sebab apa? Bila tersesat dia akan terfikir, apalah salah aku ni. Di situ dia datang, aku ada buat salah dengan orang ni. Kalau jumpa geng-geng yang pergi umrah sekali ni, nak minta maaf lah dengan mereka. Ataupun aku ada terniat tak baik ke, kita pun istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, disebabkan teguran Allah yang tersesat tadi. Tapi kalau Allah tak tegur dengan sesat tadi, kita lupa, rasa macam tak ada salah, tak ada dosa kan. Lagi barang kita hilang, adalah masalah-masalah di sana, itu kemungkinan Allah menegur. Bila Allah menegur, itu lebih baik daripada Allah tak menegur. Bila Allah tak menegur, kita akan rasa kita kurang dosa. Jadi kita tak boleh kata bila satu-satu orang tu dia tertimpa musibah, kita kata itulah, tu bala daripada Allah lah tu. Belum tentu. Kita tak tahu, lebih baik kita diam saja. Jangan kita letak hukum. Kata Imam Ghazali lagi, sihir itu adalah satu macam keadaan yang diambil dari pengetahuan dengan khasiat benda-benda. Macam orang nak buat santau lah kan, dia cari racun daripada gonggok, khasiat benda-benda, racun daripada katak-katak tertentu, khasiat benda-benda. Khasiat benda-benda disertai dengan hitungan tentang terbit bintang-bintang. Dia tengok pula berapa hari bulan. Nak kena sihir ni, nak bagi menjadi ni bila, masa bulan naik ke, bulan turun ke, berapa hari bulan. Kalau bukan kalender Islam, dia ikut kalender Jawa lah, kalender apalah kan. Disertai dari benda-benda itu diperbuat satu boneka. Ada pula jenis buat tanah liat. Kan kita ni daripada tanah liat. Jadi unsur-unsur tanah liat tu nak mendekati unsur-unsur kita, dia pun ambil tanah liat, dan menurut bentuk orang yang disihirkan, dia buat rupa kita ni. Dan diintip waktu tertentu dari terbit bintang-bintang, bila subuh ke, malam ke, tengah malam ke. Dan disertai pembacaan kalimat-kalimat yang berasal dari kufur dan keji. Adalah mentera-mentera. Kadang-kadang kita tak faham pun maksudnya. Tok guru kata, kamu duduk bawah pokok ni, kamu zikir. Macam mana bunyi zikirnya? Zikirnya bunyi yaw, yaw, yaw. Kamu sebut yaw, 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 biar sampai 10,000 kali. Kita pun sebut yaw, yaw, yaw. Apa benda yaw kita pun tak tahu. Rupanya yaw ni nama jin tu. Bila kita seru nama dia, dia pun main. Kan? Kita apa benda yaw ni. Jadi bila dia datang duduk dengan kita, kita pun ada kelebihan-kelebihan tertentu yang tak ada pada orang lain. Kita bagus ni zikir ni. Padahal dah ada benda naik kawan dengan kita. Disertai pembacaan kalimat-kalimat kufur dan keji. Kadang-kadang baca ayat Quran bagi terbalik. Bagi terbalik. Dan dengan kalimat-kalimat itu sampai kepada meminta tolong kepada syaitan-syaitan. Dan keseluruhan itu dengan hukum kehendak Allah Ta'ala. Walaupun sihir dia tu menjadi, tapi sebenarnya dari segi hakikatnya atas izin Allah juga. Atas izin Allah. Atas izin Allah tu tadi, jadilah hal-hal yang luar biasa pada diri orang yang disihirkan. Masa saya sekolah rendah dulu, kawan saya, nama dia Ridwan, dia masa darjah 4 tu, dia kena sihir. Cara sihir dia macam mana? Orang tuju jarum, tapi tak kena kat dia. Dalam kelas tu, kami budak-budak lagi, sambil-sambil sembang tu, tak ada jarum dekat. Dia ambil, dia pun simpan. Sekali ada pula dekat suis lampu. Masa tu dekat suis tu kayu, tu jarum dekat situ. Sekali kat tepi meja dah, tepi kursi dia, ada jarum. Dia kata ni orang tuju kat dia. Dia berubat dah tapi tak hilang lagi. Kata kawan pun, orang tuju kat dia. Dia duk kutip jarum.
Itu tadi ilmu-ilmu yang confirm bawa mudarat. Jenis yang kedua, ilmu yang biasanya membawa mudarat. Yang ni tak confirm, tapi biasanya dia bawa mudarat. Yang pertama tadi memang confirm dah, ilmu sihir ni dah tentu bawa mudarat. Jenis yang kedua ni dia tak confirm bawa mudarat, tapi biasanya bawa mudarat. Apakah contohnya? Contohnya ilmu nujum. Ilmu nujum ni daripada perkataan najm, najmi, bintang. Ilmu nujum ni ilmu bintang, ilmu perbintangan dan yang sewaktu dengannya. Ilmu nujum ni ada dua jenis. Jenis yang pertama, ilmu nujum yang dibenarkan. Rupanya ada ilmu nujum yang dibenarkan. Yang ni ilmu falak, ilmu benda-benda di langit. Jenis yang kedua, ilmu nujum yang berkait dengan sebab dan akibat. Ni ilmu tilik nasib. Ni kami nak pergi meminang orang ni, okey tak ni? 28 hari bulan. 28 hari bulan dia tilik dulu. 28 hari bulan kedudukan bintang Suraya duduk di sini. Kalau bulan pula pasang ke tak pasang, air laut pasang ke tak pasang, dia tengok dulu. Oh tak sesuai. Sebab kalau pergi meminang waktu tu tak dapat. Apa kaitannya kedudukan benda-benda langit dengan kita nak pergi meminang? Dia tak ada kaitan. Tapi kita percaya, ni sebab bintang ni duduk di sini, yang ni untung, ada ong dia. Kalau pergi nak pinjam duit time ni dapat. Tapi kalau pergi dalam keadaan buruj ni duduk kat tempat lain, pergi pinjam duit tak dapat. Yang ni ilmu nujum yang tak boleh. Ilmu nujum yang boleh ni yang mana? Ilmu nujum yang berkait dengan takwim. Contohnya dalam surah Ar-Rahman ayat 5 maksudnya, matahari dan bulan itu beredar menurut hisab, perhitungan. Kita nak kira bulan. Yang tu boleh. Kita ambil kira benda-benda langit, tapi kita nak tahu bulan ni nak masuk bulan puasa ni bila. Tengok anak bulan, nujum lah tu. Tengok benda-benda langit tu, benda nujum lah. Yang tu boleh. Ataupun kita nak tentukan musim. Tahun ni musim panas datang cepat. Kalau di negara Arab lah, musim sejuk tahun ni dia lewat sikit. Tahun lain pula, tahun ni musim sejuk cepat, musim panas pula lewat. Yang tu boleh. Ataupun nak susun kalender, ilmu nujum yang tu boleh. Surah Yasin ayat 39. Kami tentukan bulan itu tempat tertentu sampai kembali ia seperti mayang yang sudah tua. Yang ni berkait dengan menentukan tarikh tadi lah. Menentukan tarikh. Lagi satu yang dia boleh, ilmu nujum yang berkaitan dengan ilmu bermusafir. Zaman dulu dia tak ada kompas. Jadi orang-orang yang berdagang ni, mereka bergerak pada waktu malam. Waktu siang panas mereka duduk lagi mah. Waktu malam mereka bergerak berdasarkan kedudukan bintang-bintang. Kalau bintang ni arah utara belah sana, belah selatan belah sana, yang tu boleh. Sebab dia tak berkait dengan nasib. Yang ada sebab akibat tadi kan, dia tak berkait dengan yang itu. Dia berkait dengan bermusafir, yang tu boleh. Hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang baik. Apabila disebut takdir maka peganglah. Apabila disebut bintang maka peganglah. Bintang yang mana ni? Bintang yang menunjukkan arah tadi. Dan apabila disebut sahabatku maka peganglah. Sahabat-sahabat Nabi ni seumpama bintang di langit. Kalau kita ikut mereka, ikut panduan mereka, insya-Allah tak sesat. Itulah maksudnya. Kata Sayyidina Umar, belajarlah dari bintang-bintang itu apa yang dapat menunjukkan jalan kepada kamu di darat dan di laut. Kemudian berpeganglah dengan pengetahuan itu. Jadi ilmu nujum yang boleh ialah ilmu yang menunjukkan arah. Yang tak boleh tadi yang berkait dengan sebab akibat. Kalau kamu buat pada tarikh sekian-sekian, kamu akan kena begini. Yang tu tak boleh. Tu ilmu tilik nasib lah, ilmu nasib. Mengapakah ilmu nujum ni dikatakan tercela? Satu, kerana ilmu nujum ni bawa mudarat kepada orang lain. Sebab mereka ni percaya untung ke rugi ke nasib mereka ni ditentukan oleh bintang-bintang, oleh benda-benda langit, bukan ditentukan oleh Tuhan. Disebabkan bintang-bintang ni lah. Dalam paper sekarang tak tahu ada lagi. Dulu ada kan bintang Aries lah, Scorpio lah, Gemini lah. Kita pun percaya yang tu. Minggu ini kamu tidak dibenarkan
keluar dari rumah. Banyakkanlah duduk di rumah. Kerana keluar dari rumah akan membawa kecelakaan. Kita pun duduk dalam rumah. Pernah di sekolah sini ada pelajar India. Hari biasa dia datang. Hari periksa betul dia tak datang. Seminggu. Periksa percubaan. Orang tanya kat dia, lepas tu cikgu tanya kenapa tak datang. Dia kata Tok Sami dia bagi tahu minggu itu dia tak elok keluar rumah. Time periksa pula yang tak boleh keluar rumah. Sebab dia percaya hitungan-hitungan ni tadi kan. Ada untung nasib tak baik, ada sial-sial dia. Patut hari yang lain lah kan. Ni hari periksa tu yang tak boleh keluar rumah. Jadi ilmu nujum ni dia bawa mudarat. Orang percaya bintang-bintang lah yang memberi bekas, bukannya Allah. Padahal Allah yang memberi bekas. Makhluk tak boleh memberi bekas. Satu lagi, kerana ilmu nujum ni adalah tekaan semata-mata. Dia agak-agak je, teka je. Tak betul pun. Kalau berlaku pun itu secara kebetulan. Secara kebetulan. Sebab pernah di India, di stesen kereta api India ni dia ramai tukang-tukang tilik ni. Orang turun dari kereta api terus pergi. Pergi kan. Pergi mereka tilik lah. Oh nasib kamu gini. Mereka tak tahu esoknya tu berlaku gempa bumi. Mati orang semua di situ. Ribu orang mati. Jadi yang tukang tilik tadi mereka tilik masa depan orang lain, tapi masa depan mereka sendiri mereka tak tahu. Sebab esoknya tu tukang-tukang tilik ni mati sebab tempat kereta api tu dia tanah runtuh. Jadi macam mana kita nak percaya kat mereka ni? Nasib dia sendiri pun dia tak tahu. Kita pula pergi tanya nasib kita. Kata Imam Ghazali, keputusan-keputusan ilmu nujum itu tekaan semata-mata, tidaklah diketahui hak diri seseorang. Maka keputusan dari nujum itu adalah keputusan dengan kejahilan, dengan kebodohan. Jadi kita tak boleh percaya. Yang pasal bintang-bintang ni tak boleh percaya. Adalah yang demikian itu suatu mukjizat bagi Nabi Idris alaihissalam menurut yang diriwayatkan. Kata sebahagian orang, ilmu nujum yang pasal bintang-bintang ni tadi, yang tu dia berlaku pada zaman Nabi Idris sahaja. Ini kata sebahagian orang. Lepas zaman Nabi Idris tu tak ada dah. Jadi tak boleh nak pakai. Kenapa belajar ilmu nujum ni merugikan? Sebab ilmu nujum ni tak bawa apa-apa faedah kat kita. Ada juga ilmu-ilmu lain yang berupa tekaan, tetapi dibolehkan dalam Islam. Ilmu nujum tadi tak boleh kerana ia itu tekaan. Tapi ada ilmu yang lain yang dibolehkan. Apakah yang dibolehkan itu? Antaranya ilmu kaji cuaca. Yang ni ilmu yang tekaan. Mereka tengok dengan peralatan moden ni, dia tahu arah angin, arah awan yang ada hujan ni bergerak selaju mana sampai kat mana. Jadi mereka teka, oh esok di Perak petang hujan lebat dengan ribut petir. Tekaan tu. Tapi tekaan mereka tu berdasarkan alat-alat teknologi. Yang tu boleh. Satu lagi ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran pun tekaan juga. Kita pergi, kita bagi tahu, saya sakit bahagian ni, bahagian telinga rasa tak selesa, bahagian hidung tak selesa, kepala pun tak selesa, ada sakit. Jadi doktor dia cek. Dia kata, oh, kamu ni ada masalah sinus, masalah resdung ke apa ke. Yang tu tekaan. Tapi boleh. Sebab doktor tadi dia teka berdasarkan kajian-kajian. Memang dia belajar kajian-kajian tu. Dan satu lagi tekaan ialah ilmu takbir mimpi. Ilmu takbir mimpi ni walaupun tekaan, tapi kalau orang soleh yang buat tekaan tu, umumnya kita boleh percaya. Kita mimpi sekian. Tanya dekat orang soleh tadi, dia bagi tahu maksud mimpi ni begini. Kerana Rasulullah bagi tahu ilmu takbir mimpi ni adalah 1/46 daripada bahagian kenabian. Takbir mimpi ni, mimpi yang macam mana yang boleh takbir, yang sesuai ditakbir? Mimpi yang datang dalam bentuk lambang-lambang. Kalau mimpi tu datang dalam bentuk seketui, contoh kita jumpa jiran kita muka dia teruk buruk, kita kata, oh dia ni mesti masalah ni, dia ni hati busuk ni. Ilmu takbir mimpi dia tak datang macam tu. Dia datang dalam bentuk lambang-lambang. Contoh, kita ada duit dinar emas. Kita mimpi duit dinar emas tu hilang. Adakah duit kita akan hilang? Kita yang tak tahu takbir mimpi ni, kita jaga-jaga, habislah duit aku, harta aku. Hilang semalam mimpi duit dinar tu hilang. Rupa-rupanya
orang yang mimpi duit dinar dia tu hilang, biasanya membawa maksud ilmu dia akan hilang. Contohnya dia hafaz banyak, hafazan dia tu akan hilang sebahagian. Itu maksud dia, bukannya harta tu tadi. Jadi nampak macam tak ada kaitan. Apa kaitan duit emas dengan ilmu kita? Tapi kena tanya orang yang boleh takbir mimpi. Contohnya lagi, kita mimpi nampak satu pintu gerbang. Pintu gerbang di sebuah kota, pintu gerbang tu runtuh. Kita habis dah, negara kita ni kena serang dengan musuh dah. Padahal kalau ikut ilmu takbir mimpi, yang tu maksud dia pemimpin di tempat tu akan meninggal dunia. Kita apa kaitan pintu gerbang runtuh dengan pemimpin meninggal dunia? Orang takbir mimpi saja tahu kaitan ni. Dia tak datang dalam bentuk straight, dia datang dalam bentuk perlambangan. Contohnya lagi, kita mimpi bawa mayat. Kita ni bawa mayat. Bila jaga tu kita pun sedih lah, aku mimpi bawa mayat. Aku mati ke, ni siapa mati ke tak tahu ni. Kena tanya orang yang tahu takbir mimpi. Takbir mimpi dia maksud dia kita ni akan memperoleh kekuasaan antara takbir mimpi dia. Mimpi bawa mayat, tapi rupanya kita akan mendapat kekuasaan, naik pangkat ke apa ke. Oh macam tu kan? Jadi takbir mimpi ni dia datang dalam bentuk perlambangan. Kita mimpi nampak ular ke, yang tu perlambangan. Mimpi nampak api, kita mimpi nampak langit, perlambangan. Yang tu kita tanya alim ulama yang tahu. Tu ada tak tafsir dia tu? Kalau datang sebiji rupa orang yang kita kenal apa ya, yang tu biasanya mainan tidur. Okay, yang terakhir. Yang pertama tadi, ilmu ni ditolak kerana dia confirm akan bawa mudarat. Yang kedua, kerana dia ni biasanya bawa mudarat. Dan yang ketiga ni, ilmu tu tak bawa faedah. Contohnya kita belajar ilmu yang halus-halus sebelum yang kasar-kasar. Budak-budak yang tak berapa pandai nak membaca, nak menulis lagi, tiba-tiba cikgu ajar, hari ni kita buat pelajaran karangan. Budak tu membaca pun tak lepas lagi, menulis pun tak lepas, belajar ilmu karangan. Macam mana dia nak pergi? Dan budak tu pun tak puas, cikgu, saya nak belajar ilmu karangan, nak mengarang surat. Dia membaca pun tak lepas lagi. Jadi tak ada faedah. Antaranya lagi ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu hakikat, makrifat, ilmu ketuhanan yang tinggi-tinggi. Kita nak belajar, sedangkan kita ni ilmu yang asas-asas pun tak lepas. Kata Imam Ghazali, ramai orang yang terjun ke dalam ilmu yang tertentu, tapi dia bukan dapat manfaat, dia dapat tak elok lagi. Contoh macam kita lah, kita dengar di hujung kampung ni ada tok guru mengajar ilmu makrifat. Padahal kita ni habaq semayang asas-asas pun tak selesai lagi. Kan? Pergi belajar makrifat. Tu yang jadi tak ketahuan. Kan? Kata Nabi Isa, alangkah banyaknya pohon kayu, tapi bukan semuanya berbuah. Alangkah banyaknya buah-buah, bukan semua buah pun baik. Alangkah banyaknya ilmu pengetahuan, tapi bukan semuanya berguna. Jadi kita tahu umur kita di dunia ni tak sepanjang mana, kita kena pilih-pilih ilmu yang kita nak belajar supaya tak sia-sia. Wallahu alam.